Assalamualaikum kak. Kak, ni ada apa ni kak? Sambal garing. Yang paling laku yang mana kak? Sambal paru, okey. Beragam bilis. Sambal bilis garing. Sambal bilis garing. Pucuk ubi garing. Okey, buatkan saya yang ni kak, sambal bilis garing kak. Okey, nak buat 100 gram. Ha. Dia kira macam mana? Dia macam ni. Satu bekas ni RM10 100 gram. 100 gram RM10. Okey. Ni buat sendiri punya kak. Pedas tak kak ini? Yang setakat ni antara semua ni, ni yang pedas. Ni yang paling pedas ha. Ni pedas. Kalau orang minat pedas kan? Pedas. Macam ni 100 gram. 100 gram. Boleh tengok kak? Boleh. Ni RM10 lah. Ni RM10. Selain tu ada apa lagi kak ni? Kita ada semuanya halia. Semuanya halia. Dalam dia ada bawang putih, ikan bilis dengan halia yang akan buat jadi semuanya. Oh, okey. Menarik. Ni? Ada sikit lagi hitam lah. Okey. Untuk orang pantang kosong. Orang apa? Untuk orang pantang. Orang pantai. Bawangnya ini dia halia. Ini dia sambal garing. Okey. Kita ada bawang putih. Bawang putih garing ni. Okey. Kita ada ni paru. Oh, ni yang rangup-rangup ni Ya, ni asal crunchy tu. Okey. Ni pegaga bilis. Pegaga bilis. Okey. Dan dia ada samalah bawang putih, bawang merah, bilis. Okey. Ni sambal bilis garing. Bawang putih, bawang merah, ikan bilis dalam dia. Okey. Ni putih garing. Ni sama macam pegaga juga dalam dia ada bawang. Pucuk ubi. Okey. Oh, ni kentang ni. Ya, ni kentang ni. Ni sama juga lah. Okey. Ni tempe. Ni tempe. Tempe crispy. Ni tahan lama ke kak kalau ni? Simpan. Untuk dalam bekas tidak udara boleh tahan 6 bulan dari atas. Okey. Lepas tu harga ni memang yang RM10 tu je ke? Bukan, dia ada 3. 3, okey. 100 gram RM10, 250 gram RM24, 500 gram RM47. Ah, Yang 250 tu boleh campur 2, 500 gram boleh campur 4. Okey, bagi yang 250 gram kak campur paru dengan yang pegaga ni. Ni pedas tak kak kalau paru? Paru tak? Semua tak berdapat manja. Okey. Pedas panjang. Macam ni. Kita sebelah-sebelah tau kalau kita campur. Okey. Okey, macam ni tadi berapa? Ni RM24. 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 Okey. Waktu niaga macam hari ni hari Rabu dekat pasar malam Swiss Pulang. Hari Senin dekat Kampung Melayu Majidin pasar malam. Okey, hari Sabtu dekat pasar Tani Lakin pagi. Okey. Hari Ahad dekat pasar Tani Sri Pulai. Jumaat Sabtu Ahad biasanya akan plan sampai 11 tengah malam. 9 sampai 11 Itu malam lah dekat pinggir. Kak, terima kasih. Assalamualaikum.